Baiklah, kita telah selesai menjawab soalan nombor 1. Sekarang, kita teruskan menjawab soalan nombor 2 pula. Baiklah, untuk soalan 2 pula. Pertama sekali, seperti biasa, tulis nombor soalan dahulu atas kertas jawapan. Okey. Kita nak jawab soalan A. Soalan A, dia minta net factor income abroad. Okey, jadi ikut formula factor income from abroad, kita akan tolak dengan faktor income paid abroad. Ya. Persamaan. Baru kita letak jumlah dia. Jadi mana? Faktor income from abroad 6,000. Tolak dengan, tolak ya ni tolak. Faktor income paid abroad bawah sekali. Ya, 8,400. Jadi kita dapat value negatif dekat situ. Kecil. Ya, tolak dengan besar. Okey. 6,000 tolak dengan 8,400. Kita dapat negatif 2,400 million. Ya, ada million ni. Million. Okey. B. GNP MP. Okey. Yang diberi dalam data kita GDP MP. Kita guna value ni GDP MP ni, ya. Kita akan tambah dengan net factor income abroad, ya. Net, sebab kita dah kira dekat atas tu. A, income abroad. Jadi kita dapat GDP MP 225,520. Kita tambah dengan negatif 2,400 yang atas kita dapat. Positif dengan negatif dia akan jadi negatif lah. Dia akan jadi tolak. Tolak 2,400 ya. 225,520 tolak 2,400. Kita dapat jumlah 223,120. Okey. Million. Ingat ya, esok ataupun nanti masa you periksa nanti, kalau jumlah ni dapat positif, terus tambahlah. Ya. Tambah dengan net. Ini kena tolak sebab net ni ada value negatif. Okey, C pula. GNP FC. Kalau FC ada subsidi, ada indirect tax. Jadi kita ambil value yang atas tu. Nama dia apa? GDP MP. Tambah subsidi. Tolak indirect tax. Kena tulis ni. Jangan terus kira. Kena tulis. Sebab kalau salah, yang kamu tulis formula ni ada markah dia juga. 223,120 tu GDP MP. Tambah subsidi. Ambil dalam data 6,700. Tolak indirect tax ada juga dalam table. So, 2,550. Okay. Guna kalkulator. Esok jangan lupa pula bawa kalkulator. You kena ada kalkulator tau. 223,120 tambah 6,700 tolak 2,550. Okey. 270 million. Macam tu. Okey. Seterusnya D. Kita dapat net income. Net income kita tolak atas ni dengan depreciation je. Yang atas nama apa? GNPFC ni kita tolak dengan depreciation. Okey. Jadi jumlah dia 227,270. Kita tolak depreciation. Dalam table ada 6650. Okey. Jadi 227,270 tolak 6650. Kita dapat
220,620 million. Ya. Ingat cara kira ni, jangan ingat nombor pula. Esok nanti final exam nombor tak sama tau. Jangan hafal nombor. Kemudian income per capita. Income per capita macam mana kira? Capita. Okey. National income kita divide dengan population. Maksudnya yang atas ni 220. Nampak tak? Okey, 220, 620 ni kita bahagi dengan dalam soalan ada tulis population of 60 million. So bahagi dengan 60 lah. Ya, bahagi dengan 60 sahaja. Kalau dia bagi 50, bahagi dengan 50. Kalau dia kata population tu 40, kamu bahagi dengan 40. Ya, bahagi dengan population. So, jumlah ni 220, 620 bahagi dengan 60. So, dapat 3677 million. Tak payah million. Bahagi kat situ. Okey. RM ada RM kat depan. Okey, so itu dia. Panjang ni je cara untuk menjawab soalan nombor 2.